zakat tabung haji, reaksi kepada penjelasan pengurusan tabung haji. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusan tabung haji yang baru mengeluarkan satu kenyataan media semalam bertarikh 4 Ogos mengenai pendirian tabung haji berkenaan isu zakat yang ditimbulkan di dalam laporan RCI tabung haji. Secara ringkasnya, kenyataan tabung haji menjelaskan pendirian pengurusannya bahawa isu zakat yang dipersoalkan oleh Suruhanjaya Diraja Tabung Haji itu adalah tidak berbangkit. Mengikut tabung haji, semua zakat yang dikeluarkan pada setiap masa adalah bagi pihak pendeposit kerana tabung haji tidak diwajibkan zakat ke atasnya. Saya berharap pihak berwajib, termasuklah pengurusan tabung haji, bersabar dengan saya yang perlu terus menanyakan soalan-soalan bagi pihak orang ramai. Lebih-lebih lagi dalam keadaan tidak ramai yang ingin bertanya untuk mendapatkan penjelasan dalam isu yang sensitif seperti ini. Saya juga pernah melalui zaman yang mana setiap perkara mengenai hal ehwal pengurusan dan kewangan tabung haji yang saya bangkitkan dinafikan bulat-bulat oleh pengurusan tabung haji ketika itu. Malah, saya juga dituduh memfitnah dan tabung haji sendiri yang membuat laporan polis terhadap saya sehingga saya diheret ke mahkamah. 10 tahun kemudian, satu laporan Suruhanjaya Diraja mengesahkan isu-isu yang dinafikan oleh pengurusan tabung haji pada satu ketika dahulu adalah benar belaka. Oleh itu, saya berharap pengurusan tabung haji di bawah pentadbiran madani sekarang ini menangani isu-isu yang dibangkitkan dengan lebih terbuka. Sementara saya mengalu-alukan jawapan dari pengurusan tabung haji mengenai isu zakat ini, saya percaya ada beberapa perkara yang belum dikupas dengan memuaskan. Perkara yang ditimbulkan oleh Suruhanjaya Diraja adalah lebih dalam daripada apa yang telah dikupas melalui kenyataan media tabung haji semalam. Saya petik beberapa penemuan Suruhanjaya Diraja mengenai perkara ini dan saya baca bulat-bulat daripada laporan. Suruhanjaya mendapati dalam tahun 2016 akad deposit ataupun kontrak ini telah ditukar kepada Wadi'ah Yad Dhamanah yang mana deposit dikira sebagai simpanan dan tabung haji akan membayar keuntungan atau hibah kepada pendeposit untuk mengelakkan pembayaran riba. Namun, Suruhanjaya mendapati tiada penjelasan mengapa perubahan akad ini dilakukan. Walaupun begitu, Suruhanjaya mendapati antara faktor perubahan tersebut adalah kerana tabung haji telah mula menggunakan sebahagian keuntungan pelaburan untuk membiayai subsidi di bawah akad mudharabah. Tetapi tiada dokumen menunjukkan pendeposit ataupun Rabbul Mal bersetuju sebahagian keuntungan pelaburan digunakan untuk subsidi. Kesan daripada pertukaran kepada akad Wadi'ah Yad Dhamanah telah mengubah hubungan yang boleh menyebabkan pendeposit terdedah kepada tanggungan zakat ke atas deposit yang diserahkan kepada tabung haji. Perkara ini telah dibangkitkan oleh Bank Negara dalam suratnya kepada Perdana Menteri bertarikh 26 Jun 2019. Menurut Bank Negara, penzahiran berkenaan zakat kepada pendeposit mungkin tidak sama dengan kontrak di bawah Wadi'ah Yad Dhamanah. Di bawah akad Wadi'ah Yad Dhamanah, kedudukan tabung haji telah menjadi peminjam kepada deposit yang disimpan di tabung haji. Justru, bayaran zakat oleh tabung haji pada masa itu hanya mewakili perniagaan tabung haji sebagai sebuah institusi, manakala pendeposit sepatutnya perlu membayar zakat simpanan. Kadar zakat simpanan adalah sebanyak 2.5% daripada jumlah simpanan. Ini akan menyebabkan amount zakat yang perlu dibayar oleh tabung haji menjadi lebih besar berbanding sekiranya dibayar dalam bentuk zakat perniagaan. Formula zakat perniagaan menjadikan nilai zakat lebih rendah daripada zakat simpanan. Suruhanjaya mendapati pertukaran akad mudharabah kepada akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada tahun 2016
menyebabkan berlaku ketidakharmonian antara Akta 535 dengan pelaksanaan akad tersebut. Ini terjadi kerana di bawah akad Wadhi'ah Yadzamanah, tabung haji berperanan sebagai peminjam wang daripada pendeposit untuk dilaburkan. Tabung haji bebas menggunakan keuntungan dana tersebut untuk pembayaran keuntungan hibah, subsidi dan sebagainya tanpa kebenaran pendeposit. Di atas akad tersebut juga, pembayaran zakat oleh tabung haji sebenarnya zakat yang kena dibayar oleh tabung haji dan bukan zakat yang perlu dibayar oleh pendeposit. Sedangkan menurut Akta 535, tabung haji sememangnya tidak dibenarkan meminjam dan tidak tertakluk kepada pembayaran zakat. Walaupun begitu, bagi pihak pendeposit, mereka menganggap pembayaran zakat oleh tabung haji adalah mewakili zakat mereka. Ada beberapa percanggahan ketara di antara pendirian pengurusan tabung haji dan juga penemuan Suruhanjaya Diraja. Antaranya, pertama, Suruhanjaya Diraja memberi penekanan mengenai perubahan akad yang tidak dimaklumkan kepada pendeposit, terutamanya untuk mendapat persetujuan pendeposit supaya sebahagian keuntungan pelaburan digunakan untuk subsidi. Tiada maklum balas dari pengurusan tabung haji mengenai perkara ini. Yang kedua, kesan perubahan akad dari mudharabah kepada Wadhi'ah Yadzamanah telah mengubah hubungan tabung haji dengan pendeposit dari rakan kongsi menjadi peminjam kepada pendeposit. Zakat ke atas pendeposit telah menjadi zakat simpanan sebanyak 2.5%. Juga tiada maklum balas dari pengurusan tabung haji mengenai perkara ini. Ketiga, amaun zakat yang perlu dibayar oleh tabung haji sekiranya dibayar sebagai zakat simpanan dan bukannya zakat perniagaan seperti amalan tabung haji adalah lebih besar daripada apa yang dibayar. Juga tiada maklum balas dari pengurusan tabung haji mengenai perkara ini. Apabila kenyataan pengurusan tabung haji menyebut bahawa zakat telah dibayar bagi pihak pendeposit tanpa menjawab isu-isu yang dibangkitkan di dalam laporan Suruhanjaya Diraja dan secara tidak langsung berpendirian isu zakat tidak berbangkit, ia boleh memberi gambaran bahawa pengurusan tabung haji tidak bersetuju dan menolak penemuan-penemuan di dalam laporan itu. Apatah lagi dalam keadaan salah seorang anggota Suruhanjaya Diraja, iaitu Profesor Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, adalah seorang agamawan yang dikenali sebagai ahli ilmu dalam kewangan Islam. Selain dari menjadi Naib Chancellor Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ataupun UniSyams, beliau juga pernah menjadi ahli jemaah ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, ahli jawatan kuasa wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, ahli Majlis Zakat Kedah dan ahli Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia. Malah pengerusi tabung haji sekarang iaitu Tan Sri Abdul Rashid Hussein adalah salah seorang dari Suruhanjaya Diraja yang bersetuju dengan penemuan-penemuan mengenai zakat yang terkandung di dalam laporan RCI itu. Saya berharap pihak berwajib terus memberi penjelasan yang boleh menjernihkan perkara-perkara yang ditimbulkan, terutamanya mengenai status bayaran zakat yang telah ditimbulkan setakat ini. Jangan kita ulangi episod 10 tahun lepas yang menolak mentah-mentah apabila rakyat biasa seperti saya mengutarakan soalan-soalan seperti yang saya tanya sekarang ini.